Kementerian Pelajaran Malaysia, saya rasa kamu yang patut sekolah balik nih. Satu kelas akan diajar oleh 2 guru serentak untuk subjek yang berbeza. Artinya Cadangan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM melaksanakan dasar 2 guru dalam satu kelas co-teaching bermula sesi 2027 terus mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan masyarakat termasuk guru, ibu bapa dan pengguna media sosial. Walaupun dasar tersebut dilihat bertujuan meningkatkan keberkesanan pengajaran serta mengurangkan keciciran murid, ramai berpendapat pelaksanaannya dikuatiri tidak realistik memandangkan banyak masalah asas pendidikan masih belum diselesaikan. Menjengah di platform media sosial, beberapa individu tampil menyuarakan pandangan mereka. Ada yang menyokong usaha KPM dan menyifatkan ia selari dengan sistem di negara maju yang memberi lebih tumpuan kepada murid. Namun ramai juga mempersoalkan keupayaan kerajaan melaksanakan dasar ini dalam keadaan guru masih terbeban dengan tugas luar PDP termasuk dokumentasi, laporan dan kerja pentadbiran serta isu kekurangan guru belum tuntas, terutama di kawasan luar bandar dan pedalaman. Berikut adalah beberapa pandangan orang awam terhadap isu ini. Uish, Fazlina ni biar betul ni. Ke hampa ni pergi ambil berita daripada mana-mana punya dok mai ni. Biar betul ya weh. Takkan 2 orang cikgu mengajar dalam satu kelas dengan subjek yang berbeza serentak. Uish, tak boleh nak brain aku ni. Okey, lepas tu aku pun pergi lah check Kok lah mereka ni rembat mana-mana berita kan. Lepas tu mereka sendiri buat ke apa. Tak apalah, aku pun pergi check lah dengan portal yang lebih dipercayai, iaitu Berita Harian Online. So apa Berita Harian Online kata? Sama weh. Dia beritahu contohnya bahasa Inggeris, sains, muzik diajar dalam satu sesi pembelajaran. Apa maksud dia? Kalau yang hampa faham lah apa maksud dia. Maksud dia, subjek-subjek tu dia ajak serentak lah kan, dengan 2 orang guru. Betul ke tak? Kan aku salah? Stres weh. Baca berita pun aku dah stres. Macam mana lah budak-budak nanti tak ke stres hak ni. Kementerian Pelajaran Malaysia, saya rasa kamu yang patut sekolah balik nih. Satu kelas akan diajar oleh 2 guru serentak untuk subjek yang berbeza. Artinya macam matematik dengan sains lainnya. Dalam masa yang sama serentak 2 subjek akan diajar. Saya rasa dengan sesi baru ini kan tidaklah akan melahirkan pelajar yang cekap dan keberkesanan yang positif. Saya rasa tidak. Malahan pelajar akan mengalami stres, tekanan, akan melahirkan pelajar yang biul. Satu kelas 2 orang cikgu. Ni benda baru kajian nak buka anak murid kita di sekolah lah. Jadi ramai benar-benar duk menanya cikgu, gapo dia ni? Cikgu nak ajak cerita sikit dah. Kaedah terbaru ni dipanggil co-teaching. Akan bermula pada tahun 2027 di semua sekolah satu Malaysia kalau tak ada halangan lah. Secara ringkasnya, dalam kelas anak murid kita sikit lagi ni akan ada 2 orang cikgu akan masuk mengajar seretuk. Boleh jadi seorang cikgu matematik, seorang cikgu bahasa Inggeris. Walaupun kata berbeza mata pelajaran lagu tu, tapi isi kandungan dia tu akan relate antara satu sama lain. Jadi budak-budak ni boleh mikir. Contoh, dia mengajar bahasa Inggeris seorang lagi mengajar matematik. Jadi isi kandungan topik dia duk mengajar tu kena mengena antara satu sama lain. Biar budak-budak ni boleh relate mata pelajaran 2 tu. Lagu tu. Pasal lagi, walaupun kata 2 orang cikgu masuk mengajar seretuk
lagu tu. Tidak semestinya cikgu ni nak kena balas kata hak tu nak mengajar lagu ni, hak ni nak mengajar lagu tu. Tak. Jadi dua orang cikgu ni kena sepakat. Boleh jadi seorang duk mengajar depan, seorang duk tolong anak murid kat belakang. Sebab kita tahu anak murid kita di sekolah ni kata dalam satu kelas tidak sama belaka. Ada hak jenis cepat sikit belajar, ada hak jenis slow sikit, macam-macam jenis. Jadi bila ada dua orang cikgu lagu ni, mudah kata nak pantau anak murid. Lagu tu lah belaka benda baru. Kita kena pakat-pakat tengok lah belaka. Jadi apa komen belaka? Acu pakat mai komen. Salam sejahtera. Apa khabar rakan page khas Nizan Harun? Lagi sekali bersama dengan saya. Dan kali ini kita ingin membicarakan berkaitan dengan topik pendidikan. Jadi semalam, yang mana 5 hari bulan November, Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq telah mengeluarkan satu kenyataan, iaitu kaedah co-teaching, 2 guru 1 kelas bermula 2027. Saya tak tahu cakap, saya nampak macam celaru. Bagaimana dengan anda semua? Saya tak dapat membayangkan bagaimana 2 orang guru yang setara, bukan pembantu, setara, yang berada dalam satu kelas yang sama untuk mengajar anak-anak kita. Yang mana anak-anak kita sekarang satu kelas ada 40 orang pelajar. Dan saya tidak dapat membayangkan sebab apa kaedah guru ini masing-masing. Cara mereka masing-masing. Tetapi diletakkan dalam satu kelas yang sama untuk mengajar yang benda yang sama. Dan saya melihat benda lebih ceraru lagi sebenarnya. Lebih baik kita kurangkan satu kelas seperti mana dibuat di luar negara, iaitu 20 orang pelajar. Dan sesuailah dengan apa yang kita bincangkan sebelum ini untuk membuat penilaian kepada pelajar-pelajar kelas itu 20 orang. Dan seperkara lagi, apakah dengan kaedah seperti ini penambahan guru akan berlaku? Kalau bukanlah penambahan guru akan berlaku, bermakna masa yang panjang akan digunakan oleh guru tersebut. Bayangkan, satu kelas, 2 orang guru, kalau subjek yang sama, bayangkan bagaimana kelas akan datang pula, dia pun akan masuk sekali, dan kelas dia akan masuk sekali. Jadi mereka ni berpana. Bayangkan bagaimana masa yang diperuntukkan kepada guru ini, ditambahkan pula dengan kerja-kerja lain yang perlu dilaksanakan. Dan di sini juga, saya ada terbaca tadi menyatakan ada juga dalam kelas pembelajaran bersepadu. Bersepadu yang melibatkan bahasa Inggeris, contoh bahasa Inggeris, sains dan muzik dijadikan sekali. Jadi benda ini yang saya rasa macam pening sikit, celaru jadinya. Kita dia membicarakan berkaitan dengan karakter. Bila sebut karakter ni, dalam podcast saya baru-baru ini, saya pernah menyatakan bahawa untuk membentuk karakter ni tak perlu untuk kita menambah satu subjek. Jadi masuk saja dalam mana-mana subjek yang guru hadiri, dia boleh menekankan berkaitan dengan karakter pelajar sebenarnya. Tetapi mestilah ada pengarahan daripada kementerian tentang perkara ini. Jadi saya melihat tidak wajar tentang apa yang dicadangkan ini. Tetapi walaupun mana sekalipun, kita juga perlu mendengar dengan lebih terperinci lagi tentang apa yang cuba disampaikan oleh Kementerian Pendidikan ni sebenarnya. Dan kita pun tak tahu siapakah punya idea ni sebenarnya. Adakah idea yang datang daripada menteri sendiri, ataupun mungkin idea yang daripada bijak pandai, dan juga kita pun tak tahu siapakah yang memberikan idea. Tetapi saya tetap menekankan untuk mendapatkan satu bentuk sistem pelajaran yang lebih baik, saya masih lagi menekankan supaya tanyalah pandangan guru-guru yang mengajar itu sendiri. Bukan sekadar kita ambil yang atas-atas sahaja. Kena tanya guru-guru yang mengajar. Kena pula guru-guru lama yang telah lama dalam bidang ini mengajar. Ambil pandangan mereka. Bukan ambil satu pandangan dari segi sudut orang atas. Sebab yang mengajar ni mereka. Mereka lebih memahami dan mereka lebih merasai bagaimana berhadapan dengan murid sekolah. Jadi cara kaedah itu lebih sesuai, lebih tepat. Sebab kita boleh ambil pandangan guru-guru ini. Cuma guru-guru ini kadang-kadang terikat. Kadang-kadang bila nak minta sesuatu pandangan dengan meletakkan nama mereka lengkap semua, lengkap sekolah mana. Dan mereka khawatir kesan kepada mereka pula. Jadi kalau nak secara jujur, telus, bagi pandangan, memang confirm memang itu guru yang akan beri pandangan.
tetapi tanpa menyatakan sekolah mana dan sebagainya, dan yang boleh akses benda ni adalah guru sahaja yang boleh akses itu beri pandangan tersebut. Dan itu lebih, orang kata lebih baik untuk diambil sebagai cadangan-cadangan daripada guru-guru apakah sistem pembelajaran yang boleh diambil kira. Dan sesudah itu ditapis dan dibincanglah di peringkat yang sepatutnya. Adakah anda bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Menteri bahawa untuk meletakkan 2 orang guru yang setara dalam satu kelas, dan apakah kesan kepada anak-anak kita? Apa kata anda?